Aku percayakan kau. Aku bagi segala-galanya. Kita akan borak tentang filem Blood Brothers. Filem Blood Brothers ni aku dapat tengok pada 7 hari bulan dekat IOI City Mall, which is kita ada gala premiere with all the cast semua datang. And then this film adalah didirect oleh director yang kita suka juga yang kat Malaysia ni, which is Syafiq Yusof. Dan dia ada director bersama Abilash Chandra. Dua director ni bergabung membuat satu filem yang memang nanti aku akan share dalam aku punya review. So, filem ni mengisahkan tentang apa? So, filem ni mengisahkan tentang Arif adalah yang dilakonkan oleh Syafiq Kyle. Dia telah join satu macam special elite bodyguard. Company ni dia protect orang-orang yang ada nama dan ketua-ketua jenayah ni lah. So, this story is about one day tu, kumpulan naga ni telah ketahui ada someone yang khianat dalam satu team diorang, satu family diorang ni. So, diorang telah mencari Arif ni sebab Arif ni macam kena frame membuatkan diorang satu family menganggap dia adalah pengkhianat. So dekat sini tercetusnya satu war yang amat besar membuatkan family naga ni kucak-kacir, pecah belah sebab Arif dengan si Gas ni adalah kawan rapat dan membuatkan Gas ni terpaksa hunting Arif untuk selesaikan pengkhianatan ni tau. So kalau kau nak tahu dapat ke tak Arif ni larikan diri, korang kena tengok filem ni pada 8 hari bulan, which is dah tayang hari ni. Pergi serbu wayang yang terdekat dengan korang. Filem ni memang nanti aku akan cerita best ke tak filem ni. So let's go, kita pergi kepada dia punya review. Welcome back to Anas Zon Channel. So today kita akan review filem Blood Brothers. So filem Blood Brothers ni filem yang dinanti-nantikan untuk semua rakyat Malaysia sebab dia adalah filem terbitan Scope Production dan didirect oleh Syafiq Yusof dan bersama Abilash Chandra. So filem ni memang bagi aku memang gempak gila. Aku rasa Syafiq Yusof dah produce satu filem yang boleh cantas filem Sheriff dia tahun lepas. Filem ni memang gempak gila, nanti aku akan ceritakan pada aku punya review. Before that, aku nak thanks to Scope Production and Prime Works for the merchandise. So aku dapat satu t-shirt and then ada pin Blood Brother. Thank you for the merchandise. It's really nice and aku suka gila t-shirt ni. And then kita terus pergi pada dia punya benda yang aku minat dulu dalam filem ni. Okay, first, nombor pertama yang aku minat dalam filem ni adalah lakonan mantap daripada all the cast dalam filem ni. For your info, dalam filem ni semua A-list punya cast and then tak ada pelakon yang terasa macam overshadow ke siapa-siapa. So memang semua memang cantik, tak ada yang terlebih terkurang, semua memang sama rata dia bagi. So bagus juga dia punya arahan dalam filem ni. Sebab lakonan pelakon semua dalam ni memang gempak gila. Terutama yang aku boleh highlight dekat sini is Shahnaz, Syafiq Kyle dan Shukri Haya. So lakonan diorang tiga ni memang gempak gila, memang dia steal the show. Lagi-lagi Shukri Haya yang kita tahu dia adalah Prince Charming yang selalu ada dalam drama kan. So bila dia jadi watak mafia dalam filem ni, it's totally different way. Kita tak nampak Shukri Haya yang drama pukul 7 tu tiap-tiap hari kan. So itu Shukri Haya and then lakonan Shahnaz dan Syafiq Kyle as the best friend. Chemistry diorang memang ada. Sebab diorang ni pun kawan baik pun kalau real life kan dekat luar. So bagi aku lakonan diorang bertiga ni memang best. Bukan diorang bertiga je, ya lakonan yang lain pun sama. Memang gempak gila. So itu benda first yang aku minat about the cast punya lakonan. Cara diorang lontarkan skrip semua memang nice. And then nombor dua yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya action and then joke. Aku tak sangka dalam filem ni ada joke. Yes. Sebab filem ni memang dia punya genre is action crime. So bagi aku, dia punya action tu memang back to back. Memang tak bagi kau relax. It's really gempak. Membuatkan kau rasa, weh, inilah filem yang kita tunggu-tunggukan selama ni. Sebab gempak gila action dia. Cantik. All the choreography memang nampak smooth. And then most of the action sequence dibuat oleh pelakon tersebut. Memang cantik, aku amat suka. And then dalam situasi yang stressful, diorang selitkan juga joke-joke yang memang korang tak boleh expect joke tu akan ada. So joke dia memang best, kelakar, satu hal memang gelak. And then itu nombor dua yang aku minat dalam filem ni. Nombor tiga yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya jalan cerita and then dia punya plot yang compact. Aku tak rasa ada cacat celah sedikit pun dalam filem ni. Jalan cerita yang ditunjukkan dalam filem ni memang sampai kau tak ada buat tertanya-tanya and then mudah difaham. So memang aku suka. Dia tak adalah nampak macam fresh tapi it's a
plot yang memang fresh dalam Malaysia punya filem. So aku amat suka dia punya storyline and then dia punya plot. So itu nombor 3 yang aku suka dalam filem ni. Kita pergi kepada nombor 4 pula. Yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya sinematografi untuk filem ni memang cantik gila. Lagi-lagi kalau korang tengok dalam trailer yang Shahnaz bawa motor tu kan, lawa gila weh. Banyak juga sinematografi dia memang cantik gila. And then dia punya angle shot untuk all the action sequence memang cantik. Kalau korang pernah tengok Civil War, Captain America, korang akan perasan satu scene dalam Captain America Civil War tu ada dalam filem ni. So all the shot yang diambil dalam filem ni, time action sequence memang cantik. Aku amat suka. Memang nampak all the punch, all the kaki terbang semua memang nampak sharp. So dia tak nampak macam dibuat-buat. Dekat situ koreografi and then cinematography dia memang cantik. And then thumbs up to Nicholas untuk dia punya cinematographer, punya director. Tak silap aku yang aku baca, this is the first film yang dia jadi cinematographer, director. So thumbs up untuk cinematographer, director. Your quality is very powerful, aku amat suka gila. Okay next, so kita pergi pada nombor 5 yang aku suka dalam filem ni, which is the last one benda yang aku suka dalam filem ni. Dia punya surprising moment dia memang kau tak expect. Ya, Shafiq Yusof dia memang power on the plot twist, on the surprising moment. So dia memang power in term of that. So kita tak boleh nak sangka apa yang berlaku dalam filem ni. So filem ni memang dia punya surprising moment tu ada, memang buatkan kau rasa oh really? Memang baik. Aku tanya kawan aku yang kat sebelah pun memang diorang terkejut untuk dia punya moment yang aku cakap tu. Kalau kau nak tahu apa moment yang terkejut tu, memang surprise gila kau akan tengok filem ni dekat wayang terdekat korang. And then dia ada a few plot twist yang dia plot twist tapi boleh diagak. So tapi dia okay je. Cuma kau boleh agak lah apa yang akan jadi after that. Bagi aku this film already good film yang telah dibuat oleh Shafiq. Dia boleh dikatakan atas daripada Sheriff untuk tahun lepas. So this film aku amat sarankan korang pergi tengok ramai-ramai dekat wayang yang terdekat dengan korang. Starting from today, this film dah ditayangkan pada 8 hari bulan. Pergi support filem ni. Filem ni memang aku janjikan, aku recommend. Memang gempak gila. So korang kena tengok filem ni. Apakah rating yang aku bagikan untuk filem Blood Brothers ni? So untuk filem Blood Brothers ni aku bagi sebanyak 9.5/10 untuk Blood Brothers. So filem ni memang gempak gila, aku amat suka. And then korang patut tengok filem ni kat wayang terdekat korang. That's all for my review. So thank you.